Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton podcast Studio Sihat, channel yang dibawakan khas oleh Nadi Kesejahteraan Kendiri, ruang bual santai tetapi syarat dengan info kesihatan yang tepat dan bermanfaat untuk kesejahteraan anda. Di zaman kini, kecantikan paras rupa amat diberikan perhatian, tidak kiralah di kalangan golongan tua atau muda. Dengan adanya platform SOCMED, ramai di antara kita, terutamanya kawan wanita yang mahukan glow up, upgrade atau menambah baik penampilan estetik diri kita, termasuklah kecantikan gigi. Terdapat terlalu banyak iklan-iklan, influencer-influencer yang berkongsi cara-cara mereka dapatkan servis kecantikan. Untuk episod kali ini yang bertajuk Trend Braces DIY, Bahaya Gila, kita akan menyentuh satu trend yang semakin tular, terutamanya di kalangan remaja, iaitu pemakaian braces DIY atau pemakaian pendakap gigi pasang sendiri. Nampak mudah, murah dan kononnya cantik segera. Tetapi sejauh mana kita benar-benar faham tentang risiko dari braces DIY ke atas kesihatan mulut dan gigi yang tersembunyi di sebalik trend bahaya ini. Bersama saya hari ini, seorang tetamu yang sangat arif dalam bidang pergigian, Profesor Madya Dr. Asma Al-Husna Abang Abdullah, pensyarah pergigian dari Fakulti Pergigian Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Beliau akan berkongsi pandangan beliau tentang isu ini dan bagaimana kita boleh lindungi diri serta orang tersayang daripada menjadi mangsa trend yang berbahaya ini. Selamat datang, Doktor. Terima kasih. Terima kasih kerana bersama-sama kita di Studio Sihat hari ini. Alright, okey, sekarang ni Doktor, kita nampak banyak sangat di media sosial orang menjual braces DIY. Boleh Doktor terangkan apa sebenarnya braces DIY ni? Okey. Terima kasih jemput saya di studio ni. Sama. Okey, braces ni actually saya cerita braces secara umum lah. Braces ni is actually alat untuk kita nak betulkan kedudukan gigi yang dipasang di dalam mulut lah. Okey. Kita ada braces yang boleh tanggal, kita ada braces yang lekat. Tapi saya rasa untuk yang isu yang kali ni ialah braces yang lekat rasanya kan. Di mana dia lekat betul kat dalam mulut patient kan. Okey. So braces DIY ni dentist sendiri doktor gigi tak adalah buat braces DIY kan, tapi kebanyakan trend ni dilakukan oleh orang awam untuk yang mungkin untuk kadang-kadang tu bila saya tengok iklan-iklan tu saya sendiri tak adalah buat braces DIY kan. Tapi yang saya tengok iklan tu dia ada dua benda. Satu yang dia buat tu semata-mata contoh dia nak pergi parti macam yang kostum-kostum parti tu, dia buat wire tu dia letak. Tapi dia taklah permanent. Jadi bila dia senyum tu dia nampaklah dia macam pakai braces. Okey, tapi lepas tu dia lepas dah habis parti tu dia bukalah macam tu. Event yang mana apa-apalah. Satu lagi yang dia letak sendiri. Sama ada dia letak ataupun orang yang letak kepada dia. Orang yang letak kepada dia ni mungkin bukan doktor gigi. Itu yang kita kata bahaya. Sebabnya benda-benda ni semua yang nak masuk dalam mulut ni, kita tak tahu apa yang kita nak masukkan dalam mulut ni, sama ada dia yang besi-besi yang masuk tu boleh ke? Bahaya tak dia masuk dalam tu? Bila dia besi masuk dalam mulut kita tu, ileal kita ada, nanti dia akan react dengan ileal kita dan mungkin akan menghasilkan benda-benda yang berbahaya yang kita telan. Kita tak tahu apa jadi kan. Jadi saya harap orang-orang awam tak adalah buat macam tu supayanya kita tak naklah ada keracunan nanti ke apa kan. Toxicity yang akan berlaku kalau kita masuk benda yang tak tentu dalam mulut kita. Contoh, tiba-tiba dia nak gamkan braces tu kepada gigi dia guna gam gajah contoh. Gam paling yang lekat kan. Contoh, saya bagi contoh je, saya tak tahu dia guna gam apa, tapi kalau dia guna gam gajah tak sepatutnya masuk dalam mulut manusia kan. Sebab doktor gigi guna gam lain. Jadi gam yang doktor gigi guna tu dah ditest banyak kali dalam kajian apa semua yang mengatakan ia selamat untuk digunakan dalam mulut. Jadi
tak boleh kita suka-suka hati masuk dalam mulut kita benda yang kita tak tahu racun ke tak racun tu. Macam tu. Okey, tadi doktor ada bagi tahu macam ada doktor yang dia bukan doktor tapi dia buatkan DIY braces ni pada orang lain. Jadi ada juga yang buat DIY braces ni sendiri. Jadi saya ada check dekat internet, ada cara-cara yang dipakai barang-barang dari rumah. Contohnya rubber band, pakai paper clip. So ada ke doktor jumpa orang-orang yang datang macam ni, jumpa doktor sebab dia jadi masalah pada mereka? Okey. Setakat saya, pengalaman saya ni tak ada lah. Tak ada lagi lah yang tiba-tiba saya nampak paper clip dalam mulut dia. Tak ada lagi. Kalau ada tu memang mengucap panjang saya. Okey, tapi saya ada juga tengok dalam internet yang dia guna rubber band. Dia guna rubber band, contohnya gigi dia tu ada ruang kan. Antara tu dia ikatkan gigi tu supaya gigi tu masuk lah. Bahaya tu. Sebabnya satu, ialah kita tak boleh kontrol kat mana gigi tu nak pergi. Bila rubber band tu tekan gigi tu, kita tak boleh kontrol. Takut nanti bila dia rubber band tu bagi force yang terlalu banyak, takut akar dia terkeluar daripada gusi. Kita takut itu. Satu lagi, rubber band yang kita gunakan tu, dia punya tekanan tu banyak mana tu kita tak tahu. Bila kita letak tekanan yang terlalu banyak pada gigi, akar gigi, tahu kan dekat gigi ada kat luar ni panggil crown, lepas tu dalam dia tu yang pegang dengan tulang tu akar gigi lah. Akar gigi tu boleh jadi pendek. Jadi kalau force tu terlalu banyak kita letak pada gigi, akar tu boleh jadi pendek. Jadi lama-lama gigi tu boleh goyang. Sebab akar tu dah tak ada. Maksudnya gigi tu boleh terkeluar? Ya, boleh. Bukanlah terkeluar, tiba-tiba terkeluar, longgar. Tapi dia boleh longgar lah. Dia boleh longgar. Kalau terlalu teruk, mungkin terpaksa dicabut lah. Tak boleh digunakan lagi lah. Jadi sangat bahaya tu. Itu antara komplikasi lah. Ya, betul. Maksudnya gigi longgar. Ada lagi komplikasi lain daripada DIY braces sendiri ni? Contoh kalau dia guna besi kan. Yang kita selalu guna, kita akan guna stainless steel wire lah. Okay. Kalau dia lekatkan braces tu dalam mulut dia, tapi dia guna wire yang suka-suka hati, dia ambil wire tak tahu apa, mungkin boleh berlaku pengaratan. Sebab dia akan wire yang ada dalam, dia letak wire tu dalam mulut kita ada air kan. Jadi bila besi bertemu dengan air kan, dia ada pengaratan boleh berlaku. Jadi kita tak tahu benda tu boleh berlaku. Jadi kalau sebab tu kita sarankan kalau nak buat apa-apa kena jumpa doktor gigi yang proper lah untuk nak dapatkan rawatan. Memang kalau jumpa doktor gigi memang mahal. Memang mahal sikit lah sebabnya doktor gigi menggunakan alat-alatan yang telah dibuat kajian, yang telah dibuktikan selamat untuk digunakan dalam mulut. Dan bukan suka-suka hati beli dekat Mr. DIY ke ataupun beli dekat hardware mana ke kan. Tak, kita akan beli barang-barang yang memang dari supplier dental yang memang dah ada kelulusannya. Macam tu. Betul. Maksudnya kena guna barang yang betul-betul selamat lah untuk tubuh badan manusia. Ya, betul. Okay, kenapa rawatan ortodontik ni perlu dijalankan oleh pakar bertauliah dan bukan ikut video online? Ataupun adakah memang kita perlu berjumpa dengan pakar dulu ataupun pergi kepada doktor gigi biasa dulu? Macam mana cara nak dapatkan rawatan? Okey. Kadang-kadang orang awam ni macam mahalnya lah pergi dekat pakar kan. Memang tidak saya nafikan yang rawatan braces ni antara rawatan yang mahal lah. Tapi selalunya dalam harga RM5,000, RM6,000, RM7,000 boleh sampai, bergantung kepada keterukan gigi itulah. Tetapi kena ingat rawatan tu yang RM5,000, RM6,000, RM7,000 tu mengambil masa 2-3 tahun. Bukannya sekaligus bayar RM6,000, RM7,000 tu tidak. Dia bayar ansuran. Jadi kalau kita nak dapatkan gigi yang cantik, kita nak gigi yang cantik kan. Orang awam datang atau sakit datang pada saya nak gigi yang cantik. Kalau nak gigi yang cantik, kita naklah rawatan tu yang proper kan, yang betul-betul kan, supaya gigi tu terletak pada kedudukan dia. Gigi tak boleh gerak terlalu banyak sangat sebab gigi dipegang oleh tulang.
Jadi tulang tu kalau kita gerak banyak sangat dia boleh terkeluar daripada tulang. Jadi doktor gigi dah belajar atau pakar gigi dah belajar cara-cara untuk gerakkan gigi tu dalam kadar yang sepatutnya, force dia atau nak tekan dia banyak mana untuk dia bergerak. Dan kalau nak tahu gigi bergerak dalam umumnya satu bulan 1 mm je. Jadi kita tak boleh tekan, doktor buatlah cepat-cepat sikit. Nak laju kan, nak kahwin minggu depan, tak boleh. Takut terkeluar gigi tu. Bukanlah terkeluar, dia tak terkeluar lah, tapi banyak lagi risiko yang mungkin boleh berlaku lah. Macam tu. Jadi kalau saya rasa ada orang yang datang jumpa untuk nak buat DIY, sama ada dia buat sendiri ataupun dia buat pada yang bukan doktor gigi ni sebab dia nak harga yang murah. Okey, kadang-kadang bayar 200, 300 dah boleh dapat braces. Saya ada jumpa pesakit yang datang kepada saya, dia kata dia dah buat braces tapi bukan dengan doktor gigi lah, bukan dengan doktor gigi. Jadi ataupun bukan dengan pakar. Jadi dia nak continue dengan saya. Lepas tu bila saya tengok kedudukan braces yang dia letak tu memang salah lah. Bila kita letak kedudukan yang salah, sebab dia tak belajar, kan, bila tak belajar, letak pada kedudukan salah, gigi tu akan bergerak ke tempat yang tak sepatutnya. Jadi sebab tu kami belajar nak jadi pakar ni 4 tahun tau belajar. Bukannya sekejap-sekejap, bukannya tengok YouTube video tu, buat macam ni, letak je 4 segi yang 4 segi kan braces kan 4 segi kecil, metal kecil tu kan. Letak je atas gigi tu, letak wire. Tak, dia tak semudah itu. Kemudian gerakkan gigi setiap manusia berlainan. Jadi mungkin you punya gerakan gigi lah. Kena pemantauan yang regular. Kadang-kadang yang pergi yang datang orang buatkan ni, dia pakaikan. Lepas tu review tak ada. Maksudnya dia tak panggil orang tu untuk asal pakai. Ada juga kes macam tu. Lah. Ya, dia tak panggil untuk sebulan dia tak panggil. Lepas dan kemudian sebab because yang pakaikan kadang-kadang selalunya dia pakai bukan di klinik gigi. Kalau nak tahu dia tu sebenarnya orang yang sepatutnya memakaikan braces tu ialah dia akan buat di klinik gigi lah sepatutnya. Okey, sama ada macam saya cakap, macam kalau yang biasanya kalau doktor gigi dia akan buat kes yang simple-simple, dia buat kat klinik gigi juga. Tak pernah saya minta pasien datang ke tempat lain, duduk atas katil saya ni saya buat. Tak. Kadang yang biasa yang bukan doktor gigi ni akan venue dia atau tempat dia bukan di klinik gigi atau katil ke, ataupun memang ada yang install dental chair juga tau. Memang dah ditangkap lah sebenarnya install dental chair, tapi kita cara dia cross infection dia, cara dia pakai glove ke tak, cara dia bersihkan alatan dia, kita tak tahu. Takut dia ada banyak-banyak pesakit yang lain, dia tak bersih, cuci bersih tu, mungkin pesakit yang sebelum tu ada HIV ke, AIDS ke, mungkin boleh berjangkit pada kita. Jadi takut tu kan. Tiba-tiba kita nak cantik, tiba-tiba dapat HIV pula. Sangat takut tu. Jadi kita kena jaga diri kita sendiri dengan cara pergi ke channel yang sepatutnya lah. Macam tu. Kalau kita pergi pada orang yang betul, at least kita keluarkan 7,000 tu, kita tahu memang kita akan dapat result yang berbaloi yang kita nak. Tapi kalau kita dapat complication, mungkin cara nak betulkan fix balik masalah tu lebih tinggi pula daripada 7,000 tu kan. Betul. Lepas tu saya nak tambah yang kalau dia buat yang dekat yang hotel ke, dekat yang mana yang bukan doktor gigi lah, dia tak tengok keadaan gigi yang lain. Contoh gigi yang lubang pun dia letak je braces kat situ. Gigi yang dah berlubang sepatutnya ditampal dulu untuk nak sihatkan gigi dulu baru kita boleh letak braces. Ataupun dia ada penyakit gusi, dia main letak je braces, tak boleh. Kena maintain dulu, kena sihatkan gusi tu dulu baru kita boleh letak braces. Jadi kena ada satu kondisi yang sihat lah sebelum kita boleh pakai. Ya, betul. Okay. Lepas tu sekarang ni macam orang-orang muda sekarang dia lebih utamakan trend dan estetik kan. Adakah benda ni macam pakai braces ni, adakah dia adalah satu keperluan ataupun dia option sahaja sebenarnya, dan macam mana kita boleh educate mereka dengan cara yang lebih efektif lah untuk educatekan mereka dengan estetik ni, whether they perlukan atau tidak. Okay.
So braces ni kadang-kadang dia macam, kalau dulu dia status lah, dia macam kalau dekat sekolah kan, kalau kawan-kawan tu pakai braces kan, wah dia pakai braces, anak orang kaya tu. Macam tu, anak orang kaya. Sebab pakai braces kan mahal, kena bayar. Jadi dia tahulah, oh anak orang kaya je yang can afford atau boleh mampu untuk pakai braces. Tapi kalau dia betul-betul nak pakai braces kan, dia actually boleh pergi pada klinik kerajaan yang mungkin harga dia lebih murah kan. Atau ada certain cases yang mungkin boleh dapat free pun. Kena tengoklah kat mana tu kan. Tapi dia bukanlah trend yang, kalau doktor gigi dia tak akan ikut follow trend pesakit tu lah. Basically dia akan nilai dulu sama ada pesakit tu perlu ke tidak pakai braces. Sebab pakai braces ni ada juga risiko-risiko dia. Jadi untuk pakai braces tu dia akan nilai dulu sama ada risiko dengan benefit dia mana lebih banyak. Kalau kelebihan banyak, benefit banyak, kita timbang dulu. Tapi risiko rendah, benefit lagi banyak, so kita akan buat. Tapi kalau misalnya tiba-tiba risiko benefit tu sikit je, ringan lah timbangan dia, risiko lagi banyak, so kita tak akan buat. Jadi sebab tu kita kena dapatkan kepakaran punya opinion lah kan? Dan pakar tu akan nilai bukan saja dari segi gigi dia, tapi kita juga tanya dia punya efek atau kesan gigi dia tu kepada kehidupan seharian. Contohnya dia boleh makan elok ke tak, kan? Contohnya pasien tu, pesakit tu ada gigi yang atas dengan bawah tak bertemu. Jadi untuk makan sandwich, untuk makan mi ke nak gigit kan tak boleh. Jadi kita tanya dia, boleh tak makan, kalau gigi macam ni senang tak nak makan, contoh sandwich ke burger ke kan, atau nak ataupun gigi dia bila gigi dia jonggang ke apa, ada tak orang bully dia kat sekolah kan, panggil dia nama-nama tak elok ke kan. Jadi ada tak rasa keyakinan diri tu kurang. Itu semua akan kita nilai, akan pakar tu nilai. Dia bukan saja dari segi gigi tu, tapi dia akan nilai juga dari segi emosi dia kan, mental dia kan, mental status dia akan nilai juga. Jadi dengan dari segi itu kita akan nilai untuk menentukan sama ada dia perlukan rawatan ataupun dia tidak perlukan rawatan. Macam tu. Okay. Apa nasihat doktor untuk ibu bapa yang anak remaja mereka sangat minat dengan braces DIY ni? Sebab semua kawan mereka pakai. Actually anak saya ni pun ada kondisi gigi dia jonggang. Dia 1 cm ke depan. So dia memang agak stres lah sebab dia, orang panggil dia beaver, macam apa beaver. Lepas tu dia tak adalah nampak lagi DIY braces ni. Tapi apa nasihat doktor kepada orang macam saya, ibu bapa, untuk handle anak yang nak ikut trend? Nak pakai, nak DIY cepat sikit lah. Okey, untuk ibu bapa, kalau boleh bila anak dah ada rasa macam gigi saya tak elok ke apa, tolonglah bawa ke klinik doktor gigi. Jangan biarkan anak tu membesar dengan keadaan gigi dia yang macam tu, yang menyebabkan dia punya keyakinan diri akan makin lama makin kurang, makin lama makin kurang. Bila lama dia hidup dengan keadaan macam tu, lagi susah kita nak baikilah sebenarnya. Jadi kalau boleh, kalau dia sendiri sedar tu bagus, tapi selalunya budak-budak kecil ni dia kurang sedar sikit. Bila dia dah sedar tu, lagilah kita kena bawa. Kalau sebagai ibu bapa, kalau pandai, tengoklah gigi anak-anak tu, kalau macam susunan gigi dia tu lain daripada yang biasa dan mungkin mengganggu dia bercakap ke, makan ke, bawalah jumpa doktor gigi supaya doktor gigi tu boleh assess dan mungkin boleh rujuk kepada pakar jika perlu. Sometimes kalau kita rujuk awal, kondisi tu kita boleh baiki cepat, boleh elak daripada benda yang lebih teruk berlaku. Itu kita boleh buat juga. Jadi tak semestinya tunggu dia dah masuk sekolah menengah lah buat. Padahal kita dah nampak dia daripada sekolah rendah, mungkin dia dah kena ejek kat situ kan. Kawan-kawan dah ejek dia, kita tak apalah, nantilah mama bawa sekolah menengah lah, bawa kan, sebab doktor kata gigi kekal dulu kena ada. Tak semestinya. Kita boleh bawa. Tunjuk daripada dia buat sendiri kan. Ya, daripada dia buat sendiri. Ya, betul. Macam tu. Okey, sebagai golongan profesional kan doktor, apa pandangan doktor bila doktor tengok influencer dekat dalam IG, Facebook, mereka
mereka promote produk secara terbuka di kalangan orang awam? Produk macam Produk DIY braces ni lah, cara dia orang boleh tunjuk dia orang pakai sendiri. Lepas tu orang lain pun berani nak buat sebab dia orang pun dah dapat result. Apa pandangan doktor untuk influencer macam ni? Jangan buat ya influencer. Tak adalah, maksudnya dapat result. Setiap saya tak sure macam mana sebenarnya apa yang dia orang buat, tapi yang saya selalu nampak ialah whitening lah sebenarnya. Whitening kadang-kadang dapat result tu saya boleh cerita pasal whitening lah, sebab saya nampak iklan banyak whitening. Kalau braces DIY ni saya jarang sikit nampak. Saya sentuh whitening lah kalau macam tu ya. Kalau whitening tu dia pakai benda tu, dia tak tahu yang benda tu sebenarnya menghakis ke, banyak menghakis ke tak. Masa tu mungkin result dia okey, cantik, putih semua. Tapi sensitivity selepas itu dia tak tahu. Sebab bila whitening tu dia selalunya dia akan menghakis gigi lah, lapisan gigi. Jadi lapisan gigi kita akan jadi nipis lah. So bila jadi nipis, kita akan jadi lebih sensitif lah. Jadi jangan percaya 100% apa yang awak tengok di dalam handphone awak lah. Sekarang di handphone bukan di kaca TV lagi. Orang tak tengok TV lah sekarang ni kan. Tengok di handphone awak. Budak pun ada phone je kan. Ya, jangan percaya 100% lah. Kena tanya, kalau nak pun buat something yang awak tengok influencer tu buat, rujuk jugalah pada pakar. Maksudnya bawa video tu bila awak visit klinik gigi kan, tunjuk, doktor kalau sibuk macam ni okey tak? Macam tu. Okey, saya actually ada bawa model gigi ni. Okey, so saya just nak educate, kita ada macam-macam sebenarnya. Kalau macam boleh zoom in ya, kita ada macam-macam jenis braces sebenarnya. Ada braces yang clear, kalau tak nak nampak senyum, tak nak nampak, kita ada braces yang clear. Ataupun kita ada, kalau budak-budak kecil dia suka, kalau budak-budak lah dari sekolah sampai sekolah menengah pun dia suka bulan ni nak colour biru semua. Baru ni sebab nak raya kan, saya tanya pesakit saya, baju raya colour apa? Warna maroon. Semua nak warna maroon. Macam tu boleh. Ini braces yang fix ya, bukan? Ya. Okay. Ini yang fix. Atas ni pun fix braces juga. So ada another braces yang kita panggil aligner. Dia macam retainer yang boleh kita masuk je dan boleh buka, dan dia transparent lah, tak nampak. So ada macam-macam jenis braces yang mungkin kalau anda semua melawat doktor gigi, doktor pakar ortodontik tu boleh explain apa jenis braces yang kita boleh offer lah. Tak semestinya sebab kadang-kadang mungkin dia rasa malu nak pakai braces yang ada colour-colour kan, semua kan. So kita ada braces yang tak ada colour macam tu. Okay, satu lagi soalan, apa ya tips untuk kenal pasti kalau kita pergi pada klinik tu, doktor yang tauliah atau doktor fake? Sebab ialah mana tahu kod dia iklan dia murah sikit je, tapi sebenarnya dia bukan doktor sebenar. Macam mana tu? Betul, dia ada dental chair siap kan. Kalau yang ada maknanya ada kerusi pergigian yang, sebab memang ada yang macam tu, siap ada kerusi pergigian lagi kan. Bila kita masuk kat tempat tu, kita tengok dia ada kerusi pergigian, selalunya klinik gigi dia akan pamerkan dia punya amalan, sijil pengamalan. So kat situ yang diluluskan oleh Majlis Pergigian Malaysia lah. So boleh tengok kat situlah yang dia adalah doktor sebenar lah bandingan doktor fake lah. Kita panggilkan doktor fake. Kalau dari satu doktor fake ni, kalau tak ada dental chair, dia buat dekat tempat yang lain selain daripada klinik gigi lah, yang kita tak nampak macam klinik gigi lah. Macam contohnya dia suruh baring atas katil ni ke, atau baring atas yang macam spa urut-urut tu ke, contoh kan. Dia mungkin akan buat kat situlah. So saya tak recommend lah untuk anda semua pergi ke benda-benda tempat-tempat yang macam ni lah. Macam tu. Bagaimana pula dengan, saya dengar ada klinik online, dia macam dia just tunjuk gambar gigi dia, lepas tu dia ada step by step instruction, upload gambar ni, lepas tu nanti dia hantar delivery, dapat tak tahulah retainer ke apa, dia pasang sendiri. Lepas tu after 1 month dia tunjuk lagi gigi dia macam mana. Lepas tu dapat balik benda lain untuk dia sambung penggunaannya. Macam mana kalau yang macam tu okey ke untuk kita? Macam mana nak tahu dia betul servis tu kan? Maknanya dia langsung tak datang, tak ada langsung pergi ke klinik gigi kan? Tak boleh juga, sebabnya bila you ambil gambar tu,
Sepatutnya sebelum kita nak start apa-apa rawatan ortodontik, apa pun nak guna jenis braces macam mana pun, kita kena make sure gigi tu sihat. Gigi dan gusi sihat. Kalau you ambil gambar, kadang-kadang gigi berlubang, you tak berapa nak nampak. Kan gambar tu, kalau kamera tu tak canggih, mana nak nampak sedetail mana kan. Sebab kita kadang-kadang kita cakap doktor gigi sendiri akan diagnose atau tengok nilai sama ada gigi tu berlubang ke tak melalui kita tengok. Satu lagi kita akan ambil x-ray. Sebab kadang-kadang gigi tu dia nampak di luar cantik je, tapi dalam dah rengak. Boleh juga macam tu. Dari X-ray kita akan nampak benda tu. Jadi kalau kita just ambil gambar, kita selfie lah kan, ataupun suruh orang ambil kan, and then hantar, dalam kita tak nampak macam mana. Jadi gusi pun kita tak sure macam mana nak check gusi melalui gambar saja. Jadi tiba-tiba kita dapat alat untuk nak pakai braces dan gerakkan gigi. Tak boleh. Kalau ada penyakit gusi, tak boleh gerakkan gigi. Jadi akan jadi masalah yang lebih lah timbul kalau kita tak check betul-betul sebelum kita start rawatan braces tu. Macam itulah. So far di Malaysia ni ada ke agaknya servis macam tu? Saya dengar pun dekat macam dekat Amerika ke sudah ada ke servis macam ni? Setakat ni saya tak dengar lagi lah. Kalau yang just ambil gambar lepas tu tak jumpa langsung doktor gigi. Kalau doktor gigi tu yang ambil, saya setujulah, sebab kita memang ada intraoral scanner ke apa, kita ambil gambar gigi tu, kita ambil gambar gigi tu, and then kita hasilkan braces daripada situ, itu ada. Tapi bukan yang dia sendiri ambil dan bagi, tu tak ada. Setakat ni tak ada. Okey. So kita sudah hampir ke penghujung episod ni. So far kalau macam anak-anak lah, saya tengah cakap pasal anak saya. Dia baru umur 12 tahun. Tapi memang saya nak tahu, adakah braces tu satu kemestian yang macam, sebab saya takut gigi dia makin lama makin jongang ke depan, sebab dia pun makin sedang membesar kan. So agaknya untuk setakat ni, kalau kita jumpa doktor gigi, apa nasihat yang dia akan beri? Macam contohnya tunggu dia besar ke macam doktor cakap tadi, ataupun ada tak macam complication yang lebih teruk kalau dia tak pakai braces langsung? Okey. Ni gigi jongang ke? Kalau gigi jongang, kalau gigi jongang ada dua, biasanya yang kita takut dua benda lah. Okey, kalau budak yang tengah membesar ni kita takut dua benda lah. Yang pertama ialah bila gigi jongang dia jatuh, gigi kena dulu. Gigi akan sakit lah. Maksudnya gigi akan pecah ke, gigi tu akan terkeluar ke. Gigi dulu yang, sebab bila gigi jongang dia kan tak ada apa-apa yang cover kat sini. Kalau dia tak cover lah kan, kadang-kadang dia kan terkeluar kan, macam beaver kan, dia terkeluar sikit kan. So lip tak cover. Jadi bila dia jatuh, dia kena gigi dulu. Kita tak nak, sebab tu gigi kekal. So kita nak gigi tu berada dalam mulut kita sampai kita akhir hayat lah kan. Jadi kita tak nak tiba-tiba apa jadi kat dia kan. So trauma satu, dia kemalangan. Nombor dua ialah dia kena ejek dengan kawan-kawan lah. Macam tadi kan, you cakap dia beaver kan, kesianlah dia kan. Jadi kalau kes macam ni, baiknya ibu bapa bawa dia ke klinik gigi lah secepat mungkin lah, untuk nak assess lah kita nilai dulu. Kalau kita boleh gigi awam dulu. Jumpa doktor gigi biasa dulu. Kalau perlu dia akan refer kepada pakar lah. Sama ada kalau kita boleh buat segera, kita akan buat segera. Kalau kita tak boleh buat segera, kita akan explain lah apa nak kena buat. Mungkin later kena buat macam tu lah. Kalau private cepat sikit lah kan doktor? Private dia tak ada, basically dia tak ada waiting list lah. Dia tak ada senarai menunggu. Tapi di macam universiti ada sedikit lah senarai menunggu. Cumanya kena assess dulu. Assess tu dia sekejap je. Dia tak ada senarai menunggu untuk assess. Untuk rawat tu yang ada senarai menunggu. Jadi bila kita dah assess, kita dah tahu, anak kita ni perlukan segera. Dan dan mungkin kita boleh pergi pada klinik private yang ada perkhidmatan braces yang segera. Ataupun dia kata boleh tunggu lagi setahun, kita tunggu. Tak apalah, masuk waiting list pun tak apa. Macam tu. Okeylah, terima kasih banyak atas penjelasan doktor. Banyak ilmu kita dapat pelajari hari ini. Kesimpulannya untuk tuan-puan dan adik-adik di luar sana, especially remaja-remaja, janganlah kita bahayakan diri sendiri, merisikokan diri sendiri dengan memakai braces DIY.
Okey, dapatkan khidmat profesional. Lama doktor-doktor ni belajar. 4 tahun doktor gigi, 4 tahun doktor pakar. Okay. 5 tahun doktor gigi. 5 tahun doktor gigi, 4 tahun nak jadi doktor pakar. Kena ada 100 patient. Okey, so untuk nampak cantik ni janganlah kita bahayakan nyawa atau gigi kita dengan following influencers di TikTok ke. Okeylah, terima kasih banyak kerana luangkan masa bersama Studio Sihat kita hari ini. Okay.